Alright guys, jom saya tunjuk macam mana nak connect ear cleaner ni ke smartphone kita. Okay, first kali korang kena install ni. IC Pro ni memang dia dah bagi dah QR dekat manual book. So korang scan je QR tu, korang boleh pilih lah korang punya Android ataupun Apple. So dia akan bawa lah ke Google Store ataupun Apple Store. So selepas tu korang buka je app ni macam ni dan dia akan minta kita connect terus ke IC XXX ni. Ni adalah wireless dekat sini lah. So korang on dulu kat benda ni. Okay, dah on dah. Dia ada lampu macam ni. Kita pun pergilah ke bahagian setting. Kemudian korang boleh nampak dekat sini Wi-Fi dia IC82B3. So ini memang wireless daripada sini memang dia pancarkan wireless terus daripada sini. Okay, selepas kita dah connect macam ni, kita masuk balik ke app dia dan tekan butang home. Okay, korang nampak tak? Dia punya kamera dah on. So korang tengok. Okay, dia boleh buat focus lens. Okay, nampak? Clear kan? So kita boleh buat focus lens ataupun general lens kat sini. So kalau general lens tu dia akan capture besar lah, capture dalam bentuk segi empat, dan kalau focus lens tu dia akan capture dalam bentuk bulat, dia lebih fokus lah. So biasanya saya akan guna segi empat ni lah sebab kita boleh nampak lagi besar. Okay, dekat bahagian bawah ni dia ada dia punya gallery. Kemudian telinga ni kita boleh rotate kan dia kiri kanan kan, kita boleh flip mirror kan dia. Kemudian kita ada function untuk tangkap gambar, kemudian kita ada function untuk record video, dan kita boleh tukar orientation dia pun boleh juga. So app dia ni memang padu lah. So kalau korang tengok video-video saya yang sebelum ni, saya buat recording menggunakan app dia ni lah. So guys, padu tak padu, dapatkan dekat link TikTok Shop di bawah.